host Ali bin Akmal Khair, wartawan cilik Smart Link Channel. Apakah impak yang diharapkan daripada program ini kepada hubungan antara sekolah-sekolah di daerah ini? Baik, terima kasih. Apabila kita bercakap tentang perpaduan, sebenarnya bukan suatu perkara yang mudah untuk kita satukan pelbagai kaum, sama ada murid ataupun warga guru, untuk menjalinkan satu hubungan yang erat dan bersatu padu dalam masyarakat majmuk pada hari ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini satu program yang kita telah rangka, program ataupun majlis muhibah Aidilfitri MMA bersama dengan program remote dan juga program jalinan dan jaringan. Kita mengharapkan satu impak yang positif antara semua warga sekolah dan juga sekolah-sekolah jemputan yang pelbagai kaum akan melahirkan satu masyarakat yang mempunyai semangat perpaduan. Antara aktiviti yang kita rancang sebagai menjalinkan hubungan tersebut ialah dengan mengadakan permainan dan juga persembahan Aidilfitri. Jadi harapan kami sekali lagi, walaupun dalam suasana yang kita bergembira, tetapi apa yang kita harapkan, semangat yang timbul iaitu semangat perpaduan dapat direalisasikan insya-Allah pada masa akan datang. Baik, terima kasih Encik. Sama-sama. Bagaimana acara ini dapat memupuk perpaduan dan keharmonian antara pelajar dan komuniti setempat? Okey, terima kasih Fawaz. Pertama cikgu ucapkan terima kasih atas kesediaan Fawaz dan guru-guru untuk datang bersama-sama pada hari ini. So kalau Fawaz tengok, acara pada hari ini kita menggabungkan pelbagai lapisan masyarakat dalam komuniti setempat dan kita gabungkan juga pelbagai kaum. So hari ini kita demonstrasikan tentang kebudayaan masyarakat Melayu, kaum Melayu Pasir, dan kita lihat kaum Cina, kaum India bersama-sama meraihkan hari ini.